Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Azia Ayub. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube Azia Ayub. Menu kita hari ni, kita nak buat sate balut. Cara-caranya adalah kita kena ada sate. Nak ringkas dan padat dan cepat, kita beli je sate yang dah siap ni. Kita orderlah sate jenis ayam ke, daging ke, yang dah siap bakar pun tak apa. Next, kita perlukan kulit popiah. Kulit popiah lah ni, kita balutkan sate tadi. Tengok cara balut dia, senang aja. Lipatkan dan balutkan, bungkuslah sampailah dia nampak balut. Dah namanya sate balut, so kita memang balut lah. Ujung kulit popiah tu kita gamkan dia dengan air tepung jagung. Tara, nampak ni? Kemas je kan? So, alkisahnya korang balutlah setiap batang sate tu. Yang berapa banyak korang beli tu, korang balut je, okay? Tengok ni. Ini yang dah siap balut. Nampak okey kan? Cantik kan? Next, kita panaskan minyak untuk kita goreng. Untuk goreng sate balut ni, sesuainya kalau korang ada periuk yang jenis dalam. Senang sikit lah. Then, panaskan minyak. Biar minyak tu betul-betul panas. Baru korang goreng, masukkan sate balut tu. Sebab sate tu sekejap je. Sebab dalam dah masak kan? So, kita just nak bagi dia garing kulit popiah sahaja. Sambil tu, korang terbalik-terbalikkan lah. Pusing-pusingkan, bagi dia garing sama rata. Dah agak kekuningan, macam ni, boleh angkat dah. Senang je kan? Sate balut ni sebenarnya dah viral. Viral sebab apa? Sebab ada seorang artis tu dia jual sate balut ni kan. So, kita yang biasa-biasa ni kita buat sendiri je lah. Okay? Lagi senang, cepat dan ringkas je. Lepas tu, korang bolehlah hidangkan sate balut ni yang dia set goreng ni dengan kuah kacang yang dah ready kita beli tadi. Senang kan? Jujur cakap, memang sedap lah. Dia akan rasa lain sikit. Korang kena try tau. Sate balut dah siap. Selamat mencuba semua. Dah tengok video, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube Azia Ayub. Bye.